Okey, ramai orang bila dengar US lawan China, terus fikir, itu hal negara besar je lah. Kita Malaysia chill je. Tapi bukan macam tu. Kita pun kena tempias. Teruk pula tu. Sebab dunia ni dah saling bergantung. Banyak barang yang kita pakai kat Malaysia ni asalnya dari China. Atau ada part yang datang dari China. Bila US naikkan tarif kat barang China, kilang China nak survive. Dia cari pasaran baru. Untuk cover expenses, kebanyakan akan naikkan harga bila jual kat negara lain. Termasuk Malaysia. Banyak kilang kena slow down sebab kurang permintaan dari US. So global supply kurang. Harga naik. Bukan tu je, bila ekonomi global goyang, pelabur takut. Nilai mata wang pun boleh jatuh. Barang import jadi makin mahal. End up, harga barang naik, duit kita susut. Kos hidup makin mencengkam. So, bukan sebab kita paranoid. Memang kita kena berjaga-jaga. Cara nak survive macam mana? Mulakan simpanan, duit sikit-sikit pun okey. Kurangkan beli barang import kalau boleh. Cari side income.